Yang nak cari rumah dekat dengan Sungai Udang, Tangga Batu. Kat belakang saya ni, owner nak jual rumah dekat Taman Tangga Batu Perdana. Jom kita masuk. Rumah teres satu tingkat dekat dengan Taman Tangga Batu Perdana. So, ini adalah bahagian akses untuk bahagian ke tepi. Dan ini adalah jalan untuk ke sebelah kanan. Okey, so ini adalah bukaan dia. Bukaan dia adalah 22x70. So, fully grill, fully tile. Jom kita masuk. Okey, ini adalah bahagian ruangan posh dia. Okey, render simen sahaja, tapi yang menariknya dengan bukaan 22x70, tuan-tuan nak boleh parking 2 kereta kat bahagian depan. So, untuk rumah ni, owner jadikan sebagai homestay. Tapi bila owner dah duduk di Sabah, so tak boleh nak buat operation homestay. So, inilah dia punya rumah dia, living hall, nice. Lepas tu bilik bahagian master bedroom. So, condition masih lagi cantik. Ready dah ada dengan aircon. So, bilik yang kedua, okay, ceiling tinggi. Okay, jom kita tengok bahagian dining area. So, satu sudut dining area di bahagian belakang. So, kat belakang ni kita ada lagi satu bilik di bahagian belakang lah. Okay, so bahagian kitchen area dekat bahagian sini. Okay, simple sahaja. Dan ini adalah bahagian laundry area. So, ada satu tandas di bahagian belakang. Untuk rumah ni, basic unit sahaja. So, bahagian tepi ada lagi dalam 3 kaki ke 5 kaki di bahagian tepi ni lah. Okay, nak jadikan tempat laundry area kat sini pun boleh. Untuk bahagian tandas master bedroom, okay, masih lagi keadaan yang cantik. Okay, kita boleh tengok sini masih lagi dalam bersih lah dia punya tandas. So, master bedroom. So, simple saja, 3 bilik, 2 bilik air. Okay. Okay, so kita dah tengok tadi, rumah condition memang sangat nice lah. Sebab unit ni adalah unit homestay. Tapi yang menariknya, harganya bawah RM300,000. Okay, so siapa yang berminat boleh contact saya, Faizal Hartanah. Tekan je link dekat bio. Bye-bye.